sendiri, kadang-kadang kita lebih iblis daripada iblis. Kalau tak ada tauhid, menyandarkan seluruhnya kepada Allah, kita boleh jadi lebih iblis daripada iblis. Okey? Apa maknanya? Maknanya apa? Aku baik. Sebab tu kita kata tadi, ayah pin dengan iblis mana okey? Okey iblis. Sebab iblis tak mengaku Tuhan. Dan iblis menyembah Tuhan yang dia tak nak sembah kepada Nabi Adam. Okey, yang saya kata tadi, kadang-kala kita ni lebih iblis daripada iblis. Sebab apa? Berapa kali kita tak sujud kepada Tuhan? Berapa banyak kita meninggalkan solat? Berapa banyak? Muda-muda dulu. Dan berapa banyak di luar sana orang tak solat? Kalau ikut statistik, orang Malaysia ni tak solat 80%. 80%, 80%. Orang Malaysia tak solat. Iblis pun solat. Ketika dulu sebelum dilaknat. Apa makna solat? Sujud dan tunduk kepada Allah. Itu solat. Sebab tu orang kata apa? Solat daim tu kan. Banyak istilah dan huraian. Tapi salah satunya sentiasa dalam keadaan solat. Apa makna sentiasa dengan solat? Tak bercakap benda. Dalam solat tak apa. Tak makan benda haram. Benda halal pun tak makan. Apatah lagi benda haram. Tak bercakap pasal orang. Cakap pasal Allah. Tak tengok kiri kanan. Tak tahu apa kan. Itu dipanggil situ. Itu dia dengan Allah. Okey, selesailah insya-Allah ya.